Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang nak tengok video ni. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video yang dah lepas ataupun video-video sebelum ni. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramai koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Nak tengok tu bolehlah tengok, ataupun nak beli tu boleh juga beli. Untuk kali ni saya ada baju t-shirt lengan pendek. Baju t-shirt ni dia cepat kering, quick dry. Sesuai lah untuk yang nak bersukan ataupun nak bersenam tu, boleh pakai baju yang macam ni. Warna yang saya ada ni warna orange. Dia ada juga warna lain. Untuk saiz yang saya ada ni saiz 3XL tau. Baju ni sesuai untuk lelaki perempuan boleh pakai. Sesuai lah untuk yang nak bersukan, nak bersenam tu boleh pakai baju macam ni. Warna pun boleh pilih. Okey, baju ni dia punya kain ni pun sedikit memeri lah. Sesuai lah untuk yang nak pakai bersenam, bersukan tu. Dia tak fit. Mudah lah kita nak pakai, nak keringkan dia ataupun kita nak basuh dia pun dia akan cepat kering lah. Warna pun boleh pilih baju ni, saiz pun boleh pilih lah baju ni. Lelaki perempuan boleh pakai baju macam ni. Okay, dia ada saiz S, saiz M, saiz L, saiz XL, 2XL dan juga 3XL yang saya pakai macam ni lah. Okay. Nak beli baju macam ni untuk nak pakai bersenam ke, ataupun nak pakai nak pergi main gym ke, nak pergi main besi ataupun main gym, boleh pakailah baju macam ni. Dia cepat kering kan, selesa pakai, warna pun boleh pilih. Beli baju macam ni boleh tekan produk kat bawah. Harga dia pun murah je baju t-shirt macam ni. Boleh pilih warna, boleh pilih saiz. Okey, untuk kali ni saya pakai baju kemeja lengan panjang. Baju kemeja ni boleh pilih warna tau. Dia ada juga butang, dia ada juga boleh pilih saiz. Untuk mikrofon pula, saya pakai mikrofon tanpa wire. Mikrofon ni dia ada 2 mikrofon dan juga 1 receiver. Receiver tu kita boleh pilih sama ada untuk USB Type-C ataupun iOS lah. Okey, untuk minyak rambut pula, saya pakai minyak rambut kelapa dan juga ada rosemary dan juga peppermint. Sesuai lah untuk rambut-rambut yang keras, dah lama tak pakai minyak rambut tu kan, boleh pakai minyak rambut yang macam ni. Dia boleh melembutkan rambut dan juga mewangikan juga rambut kita. Rambut kita taklah keras sangat, boleh pakai minyak rambut kelapa dan juga peppermint dan juga rosemary yang macam ni. Okay, untuk perfume pula, saya pakai perfume Romano yang macam ni. Perfume ni kita boleh pakai lah dekat kita punya baju ataupun dekat kita punya badan ke. Bau dia pun wangi, sesuai untuk lelaki lah. Okay. Dia ada banyak pilihan bawah boleh pilih. Boleh guna perfume Romano yang macam ni. Saya ada juga phone holder tau. Boleh letak phone dekat atas meja macam ni. Okay, phone holder ni dia boleh flusing tau, 360 darjah. Okay, kita boleh letak phone kita kat sini, charge ataupun kita nak main phone, kita boleh letaklah phone kita kat atas ni. Nak beli baju t-shirt macam ni ataupun produk-produk lain, boleh tekan produk kat bawah. Terima kasih menonton tau. Bantu saya dengan menekan butang like ataupun nak bagi komen ataupun nak share video ni, ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe ataupun langgan, tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.